isu refugee ni, pelarian ni, kita tak boleh saja just brush aside. Tak boleh. Dia akan beri kesan kepada negara. Dia akan beri kesan sosial. Banyak kesan. You see, sebagai contoh, ramai kita tengok yang terlibat dalam a lot of illegal jobs dah. Dan ini juga memberi kesan kepada kerajaan. Betul. Kepada pihak berkuasa dan sebagainya. Ekonomi juga kan. Ekonomi tempatan. So, all this memberi gangguan kepada sistem. So, maka saya mengambil iktibar lah. Bolehkah kita membuat kajian lebih mendalam supaya kita memahami isu mereka. Di samping memahami isu mereka tu, isu pelarian ni, pasal cabaran mereka kat negara yang mereka menetap ni bukan senang. Betul. Okay? Even cabaran Malaysia, kat Malaysia pun bukan mudah untuk mereka. Dia budaya lain, tiada pekerjaan, diskriminasi, pelbagai isu. Dan hasil daripada itu, untuk mereka survive, nak hidup, mereka menjalankan apa jua pekerjaan. Dan ini memberi impak kepada bukan hanya kepada mereka, tetapi kepada warga negara kita sendiri. Betul. Kehilangan pekerjaan. So, saya mengambil langkah untuk menjalankan kajian tu, untuk melihat bagaimana kita sebagai warga negara Malaysia, kita boleh memastikan bahawa ekonomi dan konteks sosial kita tidak terjejas hasil daripada penghijrahan mereka. Baik. Dan pada masa yang sama memberikan mereka juga membuka ruang untuk mereka sehingga mereka boleh balik. You see? So we take a mutual approach. Faham. Yang paling penting di sini, kalau kita salah laku terhadap mereka, imej negara kita akan terjejas. Betul. Di persada antarabangsa.